like apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk siapakah Qadi Mazalim. Apa maksud definisi Qadi Mazalim? Qadi Mazalim ni ialah hakim khas yang ditugaskan untuk menyiasat dan menghapuskan kezaliman. So, kuasa dia lebih luas daripada hakim biasa. Kerana apa? Bukan setakat kes sivil dan jenayah, tapi dia juga akan menilai tindakan pegawai pemerintah termasuklah salah guna kuasa dan keputusan yang menindas rakyat. Selain itu, dia juga boleh membantu rakyat yang lemah apabila mahkamah biasa tidak mampu bertindak kerana ada halangan undang-undang atau pengaruh orang yang berkuasa. Seterusnya, Qadi Mazalim juga boleh bertindak melalui aduan rakyat atau inisiatif sendiri kalau nampak kat situ ada kezaliman. Apa peranan Qadi Mazalim ni? So, peranan dia akan memastikan keadilan yang menyeluruh. Bukan hanya ikut prosedur, tetapi ia juga akan menjaga hak individu, kepentingan masyarakat dan maslahat umum. So, kesimpulan dia kat sini, Qadi Mazalim ni akan menjaga keadilan dan amanah serta hak rakyat secara menyeluruh. Seterusnya, apa bidang kuasa Qadi Mazalim ni? Bidang kuasa Qadi Mazalim ni sangat luas kerana tugas utamanya adalah untuk membetulkan kezaliman dalam pentadbiran. Beliau juga akan menilai tindakan pegawai pemerintah terhadap rakyat, menegur dan menukar pegawai yang zalim serta memastikan pentadbiran tidak menyalahgunakan kuasa. Segala harta yang dirampas dengan zalim seperti cukai, zakat atau rampasan akan dipulangkan kepada pemilik asal. Selain itu, Qadi Mazalim juga akan menyelesaikan urusan wakaf, memastikan keputusan hakim lain dapat dilaksanakan walaupun ada pihak berpengaruh menghalang, serta menangani urusan kepentingan umum yang tidak mampu diselesaikan oleh pegawai hisbah. Pada masa yang sama, beliau juga menjadi pihak yang mengadili pertikaian dengan berpandukan hukum syariah agar keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang kedudukan Qadi Mazalim. Kedudukan Qadi Mazalim ni ialah istimewa berbanding dengan Qadi yang biasa. Mereka merupakan penghubung antara rakyat dan juga pemerintah. Mereka mengendalikan aduan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh pegawai kerajaan. Mereka juga berfungsi sebagai medium pelaksanaan untuk menyemak dan menyeimbangkan kuasa pemerintah. Mereka menjamin tindakan pemerintah selaras dengan syariah dan kepentingan awam. Ciri-ciri pentadbiran Qadi Al-Mazalim mempunyai dua fungsi utama, iaitu kehakiman dan juga penguatkuasaan. Kehakiman memutuskan pertikaian berdasarkan syariah Islam, manakala penguatkuasaan pula mengawasi pegawai dan pemerintah melaksanakan keputusan, mencegah kezaliman, mengawasi pegawai pemerintah, bukan pegawai dan pemerintah. Okey, Qadi Mazalim berperanan juga sebagai pengawas dan juga hakim secara serentak. Nama jawatan Qadi Mazalim ada 4, iaitu Sahibul Mazalim, Wali Al-Mazalim, Nazir Al-Mazalim dan Qadi Al-Mazalim. Walaupun istilah-istilah ini berbeza, tetapi kuasa dan juga fungsi mereka adalah sama sahaja. Seterusnya, saya nak sebut 5 syarat-syarat bagi pihak yang memegang Qadi Al-Mazalim. Yang pertama, mempunyai kedudukan yang tinggi dan berwibawa. Hal ini kerana pengadilan mazalim memerlukan rasa gerun dan kewibawaan bagi menahan pihak-pihak yang bersengketa daripada saling mengingkari. Yang kedua, penampilan dan akhlak yang mencerminkan kewibawaan. Akhlak dan penampilan yang baik membantu memastikan keputusan hakim dihormati dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, mempunyai kefahaman fiqh yang jelas. Kefahaman fiqh diperlukan agar keputusan yang dibuat itu berlandaskan hukum dan tidak menyimpang daripada prinsip syariah. Yang keempat, sedikit tamak dan banyak warak. Sifat ini penting bagi mengelakkan kecenderungan kepada rasuah serta memastikan keadilan ditegakkan dengan ikhlas. Yang terakhir, memenuhi syarat asas sebagai hakim dari segi ilmu dan akhlak. Kelayakan ilmu dan akhlak yang baik memastikan keputusan yang diambil
sah serta diiktiraf oleh masyarakat. Seterusnya, pelantikan Qadi Al-Mazalim. Pelantikan yang dilakukan oleh Khalifah sama seperti pelantikan Amir, Menteri atau Gubernur. Pelantikan boleh berlaku secara langsung dan khusus, iaitu seseorang yang dilantik khas untuk menangani urusan mazalim atau secara tersirat. Sebagai contoh, pelantikan seorang amir atau menteri yang secara automatik memiliki kuasa untuk mengurus urusan awam termasuk mazalim. Seterusnya iaitu undang-undang dan cara pembuktiannya. Wali al-Mazalim ialah hakim dengan sistem kehakiman Islam yang membuat keputusan berdasarkan syariah Islam. Keputusan hukuman yang dibuat perlulah mempunyai saksi dan dokumen yang disediakan, serta keputusan itu perlulah adil dan tidak bercanggah daripada syariah Islam. Seterusnya, hari kerja bagi Qadi Mazalim. Dari segi hari kerja mazalim, jika tugas ini dijalankan bersama jawatan lain seperti memerintah wilayah, maka akan ada satu hari khas yang akan ditetapkan untuk mendengar aduan rakyat. Hari tersebut akan dimaklumkan lebih awal lagi supaya orang ramai boleh hadir. Kerana bagi Qadi Mazalim yang dilantik khusus, beliau boleh menjalankan tugas hampir setiap hari kecuali pada hari cuti rasmi. Seterusnya ialah contoh kes dan gambaran Mahkamah Al-Mazalim. Kes yang pertama ialah pegawai kerajaan menindas rakyat dan mengambil harta rakyat secara tidak sah. Yang kedua ialah kes penyelewengan disiasat dan harta rakyat dipulangkan. Akhir sekali iaitu gambaran Mahkamah Al-Mazalim, iaitu mahkamah khas yang dibuat untuk kes kezaliman oleh pihak atasan. Yang kedua, Mahkamah Al-Mazalim ini digunakan apabila mahkamah biasa tidak berkesan. Dan akhir sekali, mahkamah ini adalah untuk menjamin keadilan ditegakkan. Jadi, apa perbezaan Qadi biasa dengan Qadi Mazalim? Menurut Abu Ya'la, Qadi Mazalim ni berbeza daripada Qadi biasa kerana memiliki kuasa yang lebih luas dan tegas. Beliau ni tak terikat sepenuhnya dengan prosedur kehakiman yang ketat, malah boleh menggunakan petunjuk keadaan serta pendekatan yang lebih fleksibel demi menegakkan keadilan. Institusi mazalim ni diwujudkan khusus untuk menangani kezaliman dan penyalahgunaan kuasa yang sukar diselesaikan oleh mahkamah biasa.